Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Malik. Aku ada 3 orang anak, tiga-tiga autism. Anak pertama nama dia Ibrahim, umur 13 tahun, autism non-verbal dan dia ada epilepsi, sawan. 3 orang anak aku autism. Nombor 2 Ismail. Ismail juga autism. Dan yang ketiga yang baru disahkan, didiagnos sebagai autism, baru 6 tahun, perempuan. Baru bulan lepas. Aku ingat lagi tarikh tu, pada 30 Disember 2025. Hari tu biasa, macam biasa. Ibrahim macam biasa. Lepas makan tengah hari, Ibrahim duduk dekat sofa. Biasanya lepas makan tengah hari, dah ambil dessert dia duduk kat sofa. Dia makan orange. Kadang-kadang dia makan apple. Tapi pada hari kejadian dia makan apple. Dalam pukul 2.30 petang macam tu, 2.30. Tengah makan macam biasa, tiba-tiba Ismail jerit. Ayah, ayah, Ibrahim. Ayah, Ibrahim. Aku tengah mengemas kat belakang. Di dah side dia satu. Aku tulis dia. Oh, Ibrahim dah jatuh. Dan tangan dia masih lagi pegang apple. Aku cakap, kenapa ni? Kan? Aku terus jerit dekat wife aku, sayang, call ambulans. Dalam masanya sama, aku terus pergi dekat Ibrahim. Aku buat bantuan kecemasan tercekik sebab jangkaan aku dalam fikiran aku dia tercekik sebab dia tengah makan apple. Dan aku buat pegang belakang dia, aku buat bantuan terus orang tercekik kan. Dan sebisan apple tu keluar kan. Dan selepas tu Ibrahim terlelap. Tapi sebelum dia lelap, aku tengok mata dia. Masa aku buat tu, aku tengok depan, dia dah keluar, aku tengok mata dia. Mata hitam dia naik. Mata dia hitam naik ke atas. Tiba-tiba nafas dia berhenti. Nafas dia berhenti sekejap. Masa tu aku rasa macam nyawa aku melayang. Aku cepat-cepat tepuk belakang dia. Ibrahim, Allahu Akbar. Tak lama lepas tu Ibrahim dia tarik nafas panjang. Baru aku rasa diri aku nyawa balik. Kan? Sepatutnya Ibrahim tertidur penatan. Barangkali dia penat, barangkali dia tak tahu. Tapi dia menimbulkan rasa pelik dalam dia tu. Sebab biasanya aku tertanya, biasanya orang yang tercekik, bila dah terkeluar cebisan yang dia tercekik tu, dia boleh bangun, boleh kuat. Tapi Ibrahim penat, pensan, lembik. Tak lama selepas tu, ambulans datang. Lebih kurang 20 minit, ambulans sampai rumah. Kami naik ambulans, Ibrahim naik ambulans. Alhamdulillah dia boleh bangun. Aku kejut dia boleh bangun. Tapi dalam keadaan yang sangat lembik lagi. Ambulans bawa kami ke hospital Selayang. Terus masuk ke zon kuning. Doktor terus masuk bernular, ambil darah, buat CT scan, buat x-ray. Sampailah malam. Alhamdulillah, terima kasih Abang Manu menemani aku bagi support. Dan kira-kira lebih kurang dalam pukul 10 malam macam tu, Ibrahim bangun. Sebab aku duduk sebelah dia, Ibrahim bangun. First time daripada lepasnya episod siang tadi. Dia menangis. Lapar. Tunjuk nak makan, lapar. Sebab dia nak verbal. Tunjuk kat mulut, nak makan ke? Duduk dijilat. Okay, nak makan. So, aku ambil makanan, aku suapkan dia. Tiba-tiba sedang aku suapkan, tiba-tiba mata hitam dia naik ke atas. Naik ke atas. Tangan dia mula macam ni, legak. Dan mulut dia letak, dia ketak. Aku terkejut. Aku kalut sikit. Kenapa ni? Aku jerit. Nurse. Doktor, anak saya. Nurse dan PPM toleh. Baru PPM terus datang. PPM suruh aku giringkan Ibrahim. Jangan buat apa-apa. Dia sampai dia berhenti sendiri. Jadi aku tanya PPM, kenapa ni? Kenapa Ibrahim ni? Dia jawab, bang, ni sawan bang. Ni sawan tarik. Kita panggil sawan tarik. Malam tu,
persoalan yang aku daripada petang tadi, yang aku bawa aku hospital sampai ke malam, yang aku ingat dia tercekik, yang aku ingat Ibrahim tercekik, rupanya Sawan. Hari tu semua berubah. Dan, tapi Ibrahim masih Ibrahim yang dulu, sama. Masih ada dengan aku. Masih hidup lagi. Dan itu cukup untuk aku teruskan hidup. Kalau korang nak ikut perjalanan yang aku nak kongsikan ni, perjalanan kali, follow episod 2 nanti. Okay? Follow episod ni. Seterusnya, aku cerita apa yang terjadi selepas tu, kat mana tu, macam-macam. Kalau korang ada soalan, korang boleh tinggalkan di komen soalan. Dan kalau boleh tinggal komen di soalan, dan kalau korang nak follow untuk episod seterusnya, korang follow dan tekan button nombor 2. Follow episod 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.